Kebelakangan ini berita tentang ini keluar. Harga minyak hari ini, harga Brent satu barrel sudah naik $100 Amerika. Kita masih bertahan dengan RM1.99. Ramai orang mula berbincang perkara ini bukan sekadar berita saja. Ia terus berkaitan dengan kehidupan harian kita yang sangat realiti ini. Kerana bila harga minyak berubah, banyak kos lain juga akan berubah. Kos pengangkutan jalan, harga makanan dan juga kos perbelanjaan setiap hari kita. Sebab itulah saya pun ada perasaan customer sama juga ada perubahan. Disebabkan dulu masa datang ke showroom saya tengok kereta, mereka tanya kereta ini cantik ke tak? Tetapi soalan sekarang mereka adalah kereta ini jimat minyak ke tak? Apabila mereka mula tanya soalan jenis ini, bukan disebabkan mereka dah mula kedukut. Tetapi bila hidup semakin mencabar ini, semua orang pun akan mula berfikir cara lebih bijak untuk kos harian kita ini. Saya Aing, gadis Yuska Utara dari Bundi.